Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi dalam YouTube channel saya, Junaida. Okey, hari ni saya nak ajar korang cara untuk generate lagu tapi dengan menggunakan Gemini AI. Okey, mesti korang tahu kan, sebelum ni Gemini AI ni famous untuk generate gambar, tapi sekarang dia dah upgrade boleh generate lagu. So macam mana caranya? Saya akan ajar korang cara untuk generate lagu guna Gemini AI. Okey, mula-mula sekali korang kena dulu buat lirik lagu. Kalau saya just suruh ChatGPT buat lirik lagu untuk saya. Contohnya macam ni. Lepas tu dah ada lirik lagu, just copy. Lepas tu korang pergi download dulu Gemini AI. Kalau belum, yang belum download, boleh dulu download. Okey, ni Gemini AI. Lepas tu dah download, tekan button open. Lepas tu korang tekan button tambah. Okey, pilih music. Okey, yang ni pula korang kena pilih korang punya remix nak jenis macam mana. Kalau saya ambil R&B, lepas tu korang just paste lagu yang korang copy dari ChatGPT. Lepas tu hantar. Okey, korang kena tunggu dia generate lagu dulu. Okey, bila dah siap jadi macam ni, korang just tengok lagu tu sama tak macam yang korang nak. Contoh ni saya. Okey, kalau dah okey, korang just save. Korang tekan lama, korang save video. Korang boleh tekan korang nak video ataupun MP3. Kalau nak MP3, tekan yang bawah ni, track only. Lepas tu tunggu dia download. Okey, yang ni saya save dekat saya punya file. Saya rename balik. Okey, dan korang boleh cari balik dekat file korang. Okay. Yang saya dah ada. Okey, itu saja video saya untuk kali ini. So, jangan lupa tekan button like, comment and subscribe. Bye-bye.